Apakah hukum kita termuntah masa solat? Tertelan balik lagu mana? Termuntah tidak batal. Yang batalnya kita telan balik muntah. Kita tengah-tengah semayang, belahok, keluarlah belagong daripada dalam tekak kita ni. Belagong ni kenapa? Kohok yang tebal, gelepuk dua atas lidah. Dah telang lemak batal. Faham? Jadi kena ludahkan dia. Kalau semayang di rumah kita, ludah atas latar. Semayang patah, ludah atas tanah. Semayang lautan, ludah atas tanah. Semayang dalam masjid, ludah dalam kocek kiri. Ni, bantu buat kocek belah kiri. Tu tak? Tu tak? Ada orang puang, tak ada kocek, kerana dia telekung. Atas kain telekung. Faham? Ludah sini, ingu-ingu ni boleh. Abuh sini. Semayang lah. Kau najis tak? Tak najis. Telang batal benda keluar daripada termuntah tak mesti nasi. Maksud termuntah keluar sesuatu daripada halkum kepada zahir mulut.